Hai semua, jom lihat dan dengar. Sulalatus Salatin Bab 1 hendak mengetahui isi laut. Pernah tak anda tertanya-tanya apa sebenarnya yang ada di dasar lautan yang paling dalam? Berabad-abad lamanya sebelum ada kapal selam moden, ada satu kisah dari sejarah Melayu tentang seorang raja yang cukup berani nak cari jawapannya. Jom, hari ini kita selami kisah hebat Raja Suran dan perjalanannya ke sempadan yang tak pernah diterokai. Cuba bayangkan sekejap, anda dah ada kat puncak kuasa. Semua negeri di darat, semuanya di bawah pemerintahan anda. Tak ada lagi gunung nak didaki, tak ada lagi tanah nak dijelajahi. Jadi, apa lagi yang tinggal? Inilah dilema yang dihadapi oleh tokoh utama kita. Inilah dia, Raja Suran. Seorang pemerintah yang sangatlah hebat. Sampaikan semua isi darat ni, dia dah tahu dan dah takluk. Tapi kan, untuk orang yang sentiasa didorong rasa ingin tahu, penguasaan tu bukanlah penamat. Ia cuma satu permulaan. Dan inilah soalan yang asyik bermain dalam fikiran baginda. Dia sedar, walaupun dia kenal setiap ceruk daratan, dunia di bawah ombak tu masih lagi satu misteri besar. Satu-satunya alam yang tak pernah lagi disentuh oleh manusia. Jadi, misi baginda kali ini bukan lagi soal nak menakluk, tapi soal nak tahu tentang ilmu. Raja Suran nekat nak tengok sendiri dengan mata kepala baginda apa yang tersembunyi di dasar lautan tu. Soalannya, macam mana orang zaman dulu nak teroka laut dalam? Takkan nak tahan nafas je kan? Perlukan teknologi yang jauh ke depan dari zaman tu. Dan di sinilah kepintaran Raja Suran betul-betul menyerlah. Raja Suran mulakan satu projek kejuruteraan yang memang gila pada zaman tu. Baginda kumpulkan semua cerdik pandai dalam negerinya untuk bina sebuah peti kaca. Tapi perinciannya tu penting. Ia mesti lut sinar, boleh kunci dari dalam untuk keselamatan dan kena ikat pada rantai emas yang panjang gila. Kiranya baginda tengah cipta prototipe kapal selam pertama di dunia lah. Hasilnya memang menakjubkan. Bila peti tu dah siap, Raja Suran bukan main seronok lagi tengok. Semuanya berfungsi dengan sempurna. Dari dalam peti, baginda boleh nampak dunia luar dengan terang dan jelas. Macam tak ada apa-apa yang menghalang. Okey, peti kaca dah sedia. Sekarang, tibalah masanya untuk memulakan satu perjalanan yang paling berani dalam sejarah. Raja Suran pun masuk ke dalam, kunci pintu dari dalam dan bagi isyarat, bermulalah penurunan ke dalam kegelapan. Makin dalam peti itu tenggelam, makin banyak benda ajaib yang Raja Suran nampak. Dikelilingi oleh gelapnya lautan, baginda saksikan sendiri pelbagai kekayaan dan keajaiban ciptaan Tuhan yang tersembunyi di bawah air. Satu dunia yang langsung tak sama dengan apa yang pernah baginda lihat. Selepas beberapa lama, dengan izin Tuhan, peti kaca itu akhirnya sampai juga ke dasar. Ia mendarat perlahan-lahan di sebuah bumi yang sangat asing. Satu alam di bawah lautan yang namanya Dika. Perjalanan turun tu mungkin dah berakhir, tapi penemuan sebenar baru je nak bermula. Raja Suran pun keluar dari petiknya dan mula meneroka landscape yang pelik tapi indah ni, sampailah baginda terjumpa sebuah negeri yang besar dan hebat. Dan dalam negeri tu, baginda bertemu dengan penduduknya. Mereka ni kaum Busum, satu bangsa yang bilangannya ramai sangat, sampai tak ada siapa tahu berapa jumlah sebenar mereka. Tapi yang betul-betul menarik tentang kaum ni ialah kepercayaan mereka. Teks sejarah Melayu menggambarkannya dengan penuh misteri sebagai setengah Islam dan setengah kafir. Satu perincian yang sama-sama yang buatkan dunia bawah laut ni lagi rasa aneh. Cuba anda bayangkan reaksi kaum Buisum ni. Tiba-tiba muncul seorang manusia dari dunia atas, pakai pula pakaian diraja yang gah masuk ke negeri diorang. Mestilah diorang terpegun, terpesona dengan penampilan Raja Suran yang sangat asing bagi mereka. Berita pasal orang asing ni mestilah tersebar cepat. Tak lama lepas tu, Raja Suran pun dibawa oleh kaum Busum untuk menghadap raja mereka, seorang pemerintah yang bernama Raja Aktabul Ard. Dan inilah dia, kemuncak cerita kita. Pertemuan antara dua orang raja dari dua dunia yang sangat berbeza. Satu perbualan yang akan mengubah segalanya. Lepas Raja Suran perkenalkan diri sebagai Raja Manusia dari dunia atas, Raja Aktabul Ard yang masih hairan tu pun bertanya satu soalan yang sangat asas. Soalan ni sebenarnya mendedahkan betapa terhadnya pengetahuan baginda tentang alam di luar dunianya sendiri. Nampak tak? Kat sinilah dua pandangan dunia bertembung.
Bagi Raja Aktabul Ard, kerajaannya itulah satu-satunya realiti. Tapi Raja Suran membuka matanya kepada satu kebenaran yang jauh lebih besar, yang alam semesta ni luas, penuh dengan macam-macam dunia dan makhluk lain. Pendedahan ni memang betul-betul mengejutkan Raja Dika. Baginda sangat kagum dengan apa yang baginda dengar, sampaikan baginda cuma mampu berbisik, Subhanallahul Malikul Jabbar, memuji kebesaran Tuhan yang Maha Mencipta. Daripada pertemuan ni, lahirlah rasa hormat yang mendalam. Raja Aktabul Ard sangat menghargai ilmu baru yang dibawa oleh Raja Suran. Jadi, sebagai tanda hormat, baginda menjemput Raja Suran untuk duduk sekali di atas tahta kerajaannya. Jadi, apa pengajaran dari kisah purba ni untuk kita semua? Pertama, ia ingatkan kita yang keinginan nak meneroka tu memang ada dalam diri kita. Ia juga tunjukkan macam mana pandangan kita tentang dunia ni sebenarnya terhad oleh pengalaman kita sendiri. Dan yang paling penting, ia buktikan bila kita bertemu dengan yang lain, pemahaman kita akan berkembang dengan cara yang kita tak pernah sangka. Hanya didorong oleh rasa ingin tahu, Raja Suran sanggup membina teknologi yang mustahil dan menggadai nyawanya. Dan ganjarannya, penemuan sebuah tamadun yang tak pernah dia bayangkan pun wujud. Ini buat kita terfikir, sama ada di dasar lautan kita sendiri atau di angkasa lepas yang luas, dunia-dunia asing mana lagi yang masih menunggu untuk kita temui.